guys, salam semua. Okay, saya tengok komen ramai yang minta saya review kereta. Okay, hari ni kita tengok dekat sikit kereta. Okay, ini adalah kereta model HSP Bronto. Saya beli dengan seorang abang yang mana dia dah modify semua, pakai alloy, pakai brushless, bateri 4500 mAh. Okay, tu kereta dia lah. Memang pakai receiver dan transmitter asal dia HSP punya. Okay, tapi sekarang dah tak, kita dah tukar dah. Jadi yang kedua adalah sistem VTX FPV yang kita pakai. Okay, ni kita pakai kamera run cam. Kamera pun dah pecah sikit sebab itu dia jatuh terguling ni. Okay, kita pakai run cam nano. Lepas tu ni Rush Max Solo. Okay, ni yang boleh buat video transmitter ni. Walaupun kereta ni jauh, kita masih boleh dapat lagi signal video dia. Okay, dan ni antena Cherry. Dan tu adalah GoPro, yang mana korang rasa duduk dalam bangku lah apa semua tu kan, sebab kamera ni lah. Okay, kat sana kita ada letak servo satu biar boleh jenguk tengok orang kat atas. Okay, kat sini pun ada servo sistem dia, atas, bawah, kiri, kanan. Okay, ini bateri checker untuk set VTX. Kita ada pakai dua bateri, satu untuk VTX, satu lagi untuk kereta. Okay, ni bateri checker untuk kamera VTX, tu bateri checker untuk kereta. Jadi inilah kereta. Okay, ni telefon beli murah je dekat TikTok, RM30 lebih. Biasa saya call ke telefon ni, saya letak loudspeaker, jadi kita boleh berkomunikasi lah orang yang berdekatan dengan kereta ni. Okay, dah clear semua tu cerita pasal kereta. Dan ni pula remote dia. Okay, okay, kita nampak daripada kamera sini ni video transmitter dia. Kita pakai sama Cherry punya, Cherry 2 antena, Maple wireless. Ni Solo Good, monitor Solo Good. Okay, jadi dia punya transmitter dia memang laju, tak ada delay lah, video dia tak ada delay. Okay, jadi ni monitor dia, ni remote dia. Remote dia model Taranis QX7. Ni monitor dia, remote dia. Kita pakai sistem crossfire. Nampak tu crossfire dah menyala dah tu. Okay, so yang tu je lah. Okay guys, kereta ni boleh pergi jauh lebih kurang 1 padang bola. Dia boleh pergi jauh lagi, sebab apa yang saya baca dalam artikel dia 2km hingga 10km. Tapi dia tengok kepada keadaan tempat itu. Kalau macam banyak bangunan, banyak yang boleh menghalang transmitter dia, jadi lost lah video dia nanti. Kalau macam lapang tempat dia, padang besar, dia boleh pergi jauh, dia boleh dapat signal dia. Okay, berat dia boleh 1 kilo letak dalam ni. Okay, sebab saya dah keraskan dia punya spring dia, saya dah ikat dia punya spring, jadi awak letak 1 kilo pun dia takkan turun. Okay, dia takkan rasa berat lah. Okay guys, itu je. Kalau ada soalan apa-apa nanti, bolehlah tanya. Saya takkan kedekut lah nak kongsi ilmu. Okay, cuma saya kalau ada terlepas pandang komen-komen tu, minta maaf. Tapi yang mana ada soalan tu boleh je tanya saya. Okay, thank you guys.